Hi guys, so hari ni kita nak masak pula stir fried beef Mongolian by Horizon Garden. So jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, untuk daging Mongolian ni kita ada daging Mongolian daripada Horizon Garden. Dan kita ada bawang merah yang di slice dan juga cili merah yang di slice. Itu je, simple kan? Okey, firstly kita panaskan dulu sedikit minyak, sikit je, and then kita bolehlah masukkan kita punya daging Mongolian. Ini adalah resepi yang paling simple yang dikeluarkan oleh pihak Horizon. Tak sampai pun 5 minit masaknya. Selain daripada kita boleh masak on stove, daging Mongolian ni kita boleh juga panaskan menggunakan microwave, tapi kena pastikan daging betul-betul masak lah. Itu saja, sebab tak ada bahan lain yang diperlukan dalam daging ni. So itu saja, kita hanya perlu tunggu daging kita masak. Nampak tak, dia punya sos pun dah mula berubah colour. Okey, daging kita dah pun siap. So ini adalah daging yang paling simple sekali, tak perlu tambah bahan apa-apa, tak sampai 5 minit dah siap. Kita nak hidang kosong macam ni pun tak ada masalah. Tapi bagi membangkitkan rasa, kita tambah sikit hirisan cili merah dan juga hirisan bawang merah. Bila kita makan together, rasa dia akan lebih mengancam lah. So inilah stir fried beef Mongolian style daripada Horizon Garden. Selamat mencuba.